And this probably handphone yang aku rasa paling elegan, paling cantik. Ambil gambar portrait pun cantik dari Realme. So, dekat tangan aku, ini Realme 16 Pro Plus 5G. Macam aku sendiri, aku dah beberapa minggu dah pakai. Aku dah experience main game, ambil gambar. And let's talk about this phone. Apa yang buat dia special? Nombor satu, apa yang buat phone ni special adalah dia punya kamera. Sebab untuk phone ni, dia ada industry first 200 megapixel Luma Color Camera. Korang bayangkan, dengan phone yang sekecil and senipis ni, dia boleh provide gambar yang bagi aku sangat cantik. Bila korang zoom pun tak pecah. And dia punya Luma Color tu membuatkan color dia ada identiti yang tersendiri. So korang boleh tengok sampel-sampel gambar yang aku dah shoot. Walaupun low light pun, dia ambil gambar yang sangat cantik. So dia bukan setakat phone yang yang nipis tau, tapi gambar dia membuatkan aku rasa macam nak pakai lagi. Lepas tu juga, bila korang ambil gambar kan, tangan terketar-ketar gegar pun dah tak ada dah, sebab dia ada super iOS kat dalam ni. Dia ada optical image stabilization. Lepas tu pula, okey, untuk bagi yang suka ambil gambar portrait dia serius cantik juga. Korang boleh tengok sampel gambar. Lepas tu dia ada 3.5 times telephoto portrait camera dengan 50 megapixel telephoto sensor. Lepas tu juga untuk digital zoom juga. Let's say kalau korang zoom lagi further, dia support up to 10 times. Let's talk about dia punya wide camera dia pula. Dia punya wide camera dia support up to 8 megapixel. And korang akan dapat 115.5 degree field of view. So dia sangat luas dia punya wide angle. Lepas tu juga untuk selfie camera, dia support 50 megapixel selfie camera dengan f2.4 aperture. Meaning, kalau korang selfie guna front camera dekat kawasan yang gelap, gambar akan tetap cerah. Next, let's talk about Vibe Master Mode yang ada dekat dalam phone ni. Dekat dalam ada industry first 21 tone photo mode. Maksudnya, ada banyak filter yang korang boleh pilih ikut keadaan. Nak macam ada vibe macam vivid ke natural, ada warm tone. So korang boleh pilih. Bila ambil je gambar, dia punya feeling dia tu akan jadi lebih enhance lagi gambar korang. Next, let's talk about AI. So dekat dalam memang power sebab dia ada AI edit Genie. Imagine korang boleh edit gambar korang straight dari gallery. Korang nak bercakap boleh, nak tulis pun boleh. Sebagai contohnya, aku nak ubah rambut aku ke, nak buat anything kan, dah tak payah edit pakai third party. AI edit Genie boleh buat edit gambar korang ikut apa-apa saja, everything within this phone. Lepas tu juga, dia juga ada AI Like Me. Korang bayangkan menggunakan AI je, korang boleh buat macam efek-efek bayang-bayang, shadow, nampak gambar korang lebih dramatik, macam ada spotlight dekat atas kepala dan sebagainya. Lepas tu juga ada AI Style Me. Ini memang best and sangat seronok untuk korang main sebab imagine bila korang dah ambil gambar, korang boleh simply guna AI Style Me untuk mengubah gambar korang macam bentuk emoji ke, nak ubah gambar korang macam korang tengah dok buat modeling photoshoot ke, macam-macam template yang ada, korang just pilih, tekan and AI Style Me akan ubah gambar korang kepada yang lagi best, lagi menarik untuk korang share dekat social network. Lepas tu, untuk phone ni dari segi video, dia support up to 4K HDR tau. So, untuk phone ni juga, jangan risau, dia juga boleh shoot sehingga 4K 60 frame per second. Actually, quite amazing untuk phone yang macam ni, boleh shoot video dah level flagship dah. Lepas tu pula, untuk edit video korang juga, dia ada AI Instant Clip. Korang bayangkan, korang buka gallery, korang pilih je video korang. Lepas tu dia ada keluar AI Instant Clip. Sekali korang tekan butang tu, dia boleh ubah video tu kepada yang dah siap edit. Korang siap boleh pilih macam-macam template lagi. Everything dah provide dah dekat dalam phone ni. Next, let's talk about design phone ni. Okay, phone ni direka oleh Naoto Fukasawa. Individu tersebut, dia adalah Bloomberg Most Influencer Designer tau. Dia antara designer yang sangat berpengaruh menurut Bloomberg. So bayangkan, designer yang sangat famous, design phone ni yang ada ala-ala natural and organic feeling. Sebab tu phone ni bila korang, macam aku buat first impression sebelum ni kan, bila aku tengok design dia, aku rasa macam, oh ini bukan calang-calang ni. Sebab design dia lain dari yang lain. Even feeling korang pegang pun, dia rasa vibe limited edition tu kat situ. Lepas tu dari segi warna yang aku pegang, so kalau korang tengok dia ada macam ala-ala Muji kan. Dia memang sebab designer yang buat phone ni, dia juga ada long term collaboration dengan Muji juga tau. So sebab tu korang tengok phone ni kan, dia macam design dia macam kalau korang punya perabot dekat rumah macam ala-ala Muji. Handphone ni pun dia boleh ngam dengan design tu. Lepas tu dari segi material phone ni, dia pakai bio-based organic silicon. Meaning dia bukan setakat design yang sangat cantik, dia sedap dipegang,
dia juga tak ganggu alam sekitar tau. Dalam masa yang sama juga, dia juga tahan lasak. Lepas tu, kalau korang tengok dekat bahagian kamera dia pakai metal mirror kamera deco tau. So, dia punya bersinar tu dah macam berlian lah. Dia macam perhiasan lah. Dalam masa yang sama juga, dia bukan setakat deco, dia juga tahan lasak. Lepas tu, dari segi water resistant, dia support IP69 and dia boleh tahan suhu air sehingga 80 darjah Celsius. Next, let's talk about dia punya performance dia kan. So asyik kita bercerita pasal kamera dengan design kan. Okay, dia punya performance pakai Snapdragon 7 Gen 4. Untuk bateri, 7000 mAh Titan battery. Lepas tu, dari segi screen, 144Hz Hyperglow 4D Curve Plus display. Untuk VC cooling juga, dia ada Airflow VC cooling dengan UI 7.0. Lepas tu, aku nak talk about Realme UI 7.0 Flood Engine. Dekat dalam ni ada Realme First System Level Optimization Engine tau. Meaning, let's say kalau korang pakai lama-lama kan, korang nak buat kerja, korang akan perasan satu benda iaitu dia lebih optimize. Dia punya sistem dia lebih smooth. Korang buka banyak apps sekali pun dia susah nak hang. Walaupun dia mid range, tapi dia punya optimization dia dah setanding dengan flagship dah. Untuk aku experience sendiri dah pakai. Last but not least, dari segi AI pula, dia pakai Next AI. So macam-macam yang Next AI ni provide dekat dalam. Antaranya macam AI imaging. Kalau korang nak ambil gambar, dia tolong dia tolong tengokkan gambar tu masuk frame ke tak. At the same time, kalau korang nak buat kerja, Next AI akan tolong korang nak buat ayat, susun ayat, ringkaskan ayat, everything. Kalau korang nak main game, AI akan tolong korang. Dia jadi macam jurulatih gaming korang pun juga tau. Dalam masa yang sama juga, dia juga ada Google Gemini. So kalau korang tak tahu apa-apa ambil gambar, korang search to search, everything boleh buat within this phone itself. Last but not least, untuk phone ni, Realme 16 Pro Plus 5G, adakah aku puas hati? Yes, honestly aku puas hati. Sebab number one, bukan setakat dia punya phone dia yang nipis, dia punya performance pun mantap. Walaupun dia mid range, tapi korang susah nak encounter any glitch or macam hang macam tu. Ditambah lagi dengan kamera dia yang bagi aku sangat powerful untuk this phone punya package. And 200 megapixel portrait master. Let's say kalau korang keluar ambil gambar portrait, memang sangat puas hati, cantik, dah tak payah edit. So, what do you think about this phone? Aku dah. And now it's your turn.